tapi ibu sayang. Jadi waktu tu kalau suami tanya, janganlah cakap saya okey je, tak ada apa-apa. Apa yang kalian boleh jawab? Waktu tu suami sebenarnya dah bersedia untuk mendengar. Kita pula silap, kita tak nak susahkan dia. Bila suami dah tanya, awak okey? Masa tu lepaskan semuanya. Bagi tahu sebenarnya kita penat, kita rasa apa sebab dia dah bersedia nak dengar. Tapi silap kita, bila suami dah bersedia, kita tak nak. Susahkan dia lah, nanti dia penat lagi, dia tambah masalah. Bila dia dah tanya, maksudnya dia dah bersedia. Maka waktu tu boleh cakap dalam ni, dia bagi tahu, saya tak okey, saya penat. Di rumah saya selalu marah, kesian kat anak-anak. Suami menjawab, okey, ceritalah, saya dengar. Sebab dia dah ready tadi kan? Suami ambil peluang untuk melepaskan apa, saya ambil peluang untuk melepaskan apa yang rasa di dada. Saya sentiasa penat yang tak hilang walaupun dah berehat, tetap badan rasa sakit. Anak selalu kena marah sebab saya letih, saya rasa macam tu sebab saya rasa anak-anak seolah-olah sengaja nak susahkan saya setiap hari. Mak penat dan marah bukan sebab anak-anak susahkan dia sebenarnya. Tak. Ibu-ibu rasa penat sebab dia tidak difahami. Itu mesej buku Ibu Penat. Itu mesej buku Ibu Penat. Maka sebab tu Bonda kombokan dengan 100 surat cinta sempena hadiah Hari Ibu. Sebab 100 surat cinta pula adalah pujukan, 100 pujukan untuk para isteri selain dia jadi ibu. Sebab dia kan isteri dengan ibu kan. 100 pujukan buat para isteri pula. Dikombokan dua ni memang gabungan hebat. Siapa yang dah beli dua-dua dan siapa yang dah beli dua-dua, dia menjadi seorang ibu dan isteri yang lebih tenang, lebih menghargai dan tahu apa dia nak buat sebagai seorang wanita yang bergelar ibu dan isteri. Cuba bagi tahu siapa yang dah pernah beli kombo ni. Dan mungkin yang nak membeli ni, yang nak dihadiahkan kepada orang luar. Kepada ibu sendiri, kepada kawan yang dah menjadi ibu, hadiahkan untuk dia. Letakkan alamat dia nanti. Okay? Dan mungkin ada request yang khas yang you all nak letak, mungkin ada. Tapi selalunya tak ada, orang hantar je lah. Sebagai tanda terima kasih. Ada tak suami yang masuk live ni? Kalau pening-pening nak fikir, Bonda, saya ni nak hadiahkan apa? Sebenarnya ibu-ibu ni tak nak intan belian, tak nak. Dia nak difahami. Daripada dalam ni, kalau suami menyampaikan isi hati, okay, memujuk para ibu dan isteri untuk kekal kuat, dan dalam ni juga ada penghargaan yang sangat besar. So combo ni ada pada beg kuning nombor 3 dan hanya nombor 1 dan hanya ada 50 set sahaja sebab ini adalah cetakan terakhir tau. Tak ada cetakan lagi untuk buku Ibu Penat sebab kita akan keluarkan buku baru je. Buku apa? Siapa yang dah tahu Bunda akan keluarkan buku apa untuk buku parenting? Gitu. Teaser. Okay. Teaser. Sebab buku ni tidak ada salah pula tunjuk tangannya. Mak-mak begitulah. Kiri kanan dah pening kalau dah pukul 8.25 ni kan. Buku ini adalah cetakan terakhir. Tidak ada cetakan lain lagi dan kita kombokan sempena Hari Ibu dan Bunda masukkan stok sewaktu live adalah 50 set sahaja. Total ada 200 tapi yang berlega di beg kuning lain, di luar lain. Untuk live saja kita on untuk 50 set combo yang ada target off. Buku anak sulung ke? Jeng. Siapa yang dah pernah tengok teaser kita sebelum ni? Okey, jom. Kita buka pula untuk surat cinta yang berkait dengan ibu. Nak baca satu surat cinta yang ke-29. Buka, siapa yang ada buku ni, buka buku surat ke-29. Sebab ni ada mesej penting untuk para isteri yang menjadi ibu. Dan buku ni ada di beg kuning yang keberapa untuk satu surat cinta buat isteri sebab dia ada RM5 off sewaktu live sahaja. Okey? Cuba buka jap, talakan ni. Yang nombor 4. Okey. Pada buku surat pula. Beg kuning yang nombor 4 Bunda nak bacakan, inilah bukunya 100 surat cinta buat isteri yang hanya ada RM5 off sewaktu live sahaja. Okey? Jom kita baca. Surat cinta yang ke-29. Isteri-isteri dengar suami-suami dengar baik-baik. Ini pesanan untuk kedua-duanya. Seorang suami, salah ni 103 ke? Mana yang pasal beranak tu betul ke ni? Saya pula yang confused lah. Saya pula yang pening-pening. Okey, kita tengok balik surat yang perjalanan ke 109, 109. Surat cinta yang ke-28
Okey, 109. Okey. Buka. Terima kasih yang dah baca buku BSQ. Cuba bagi feedback sikit waktu live ni. Okey. Kita tengok muka surat ke-28, muka surat ke-108. Okey. Surat cinta 28 daripada 100 surat cinta buat isteri. Seorang isteri tidak kisah jika hidup serba kekurangan, tapi ada 2 waktu getir yang dia memerlukan sokongan penuh dari suami. 1, mengandungkan anak. Nombor 2, melahirkan anak. Tidak ada sekalipun dalam waktu ini yang akan isteri lupakan. Take note Siapa yang bakal berkahwin, kena take note, ini antara waktu-waktu kita sangat fragile. Maka rancang sebaiknya di waktu ini supaya menjadi memori paling indah bersama. Okey, kita tengok pula 109. Ini adalah khas surat untuk mereka yang bakal mengandung dan melahirkan. Bunda khaskan surat ni untuk kalian. Tentang perjalanan getir mengandung dan melahirkan. Wahai suami, dengarlah. Ini adalah realiti yang akan berubah. Untuk seorang isteri menjadi ibu, dari hari pertama tubuh dia berubah, dari mual yang tak berhenti, dari pinggang yang berdenyut sakit, dari malam yang panjang tanpa lena, hingga tangisan sunyi di dalam bilik mandi, ibu tempuhi semuanya tanpa suara. Kemudian tiba masa menyusu pula, pedih, luka, bengkak atau keras seperti batu. Belum bercerita pula tentang bawah mata yang hitam, badan longlai, hati yang rapuh, tetap ibu bangun setiap 2 jam menunaikan hak yang ditunggu. Okay, itu antaranya. Itu daripada 100 surat cinta buat isteri yang ada pada beg kuning yang kedua, yang ada RM5 off hanya sewaktu live sahaja. 100 surat cinta saya beli untuk 6 buah bagi insan tersayang. Bayangkan kita bagi acknowledgement dan validation of feeling dan kita sampaikan surat-surat yang memujuk ni kepada para isteri dan para ibu. Terubat tak hati dia terubat. Kadang-kadang suami tak pandai nak meluahkan kata-kata, nak tulis puitis-puitis pada isteri, tapi surat ni bantu. Kita tak payah, orang kata tak payah susah payah dan tuliskan hadiah tu untuk para isteri untuk sempena hari ibu ni. Dan banyak sangat isteri-isteri yang menerima hadiah ni, mereka rasa macam, wow, akhirnya ada orang yang memahami. Maka dia ada correlation antara buku 100 surat cinta buat isteri dan juga buku Ibu Penat. Kenapa? Kita nak cerita juga, okay, tentang perubahan yang berlaku. Ini kita buka bahagian 3 boleh? Tukang buka saya punya buku. Tak apa, saya baca dulu. Kita ada 4 bahagian, kita ada 3 bahagian untuk kita punya penulisan buku Ibu Penat ni. Tapi pada bahagian ketiga, ada ceritakan tentang rasa hilang diri, identiti sehingga kita lupa kita ni ibu. Siapa pernah dengar terma postpartum depression? Lahirnya anak, matinya ibu. Sebab pada waktu ni, ramai sangat yang ibu-ibu dia cecah je, dah bersalin je, dia rasa itu waktu paling seronok. Tapi ramai orang tak tahu itu waktu dia paling fragile. Okay, pada muka surat 135, itu waktu dia paling fragile dan itu waktu dia paling akan rasa nak melarikan diri. Pernah tak dengar berita tentang dalam pantang ibu, na'udzubillah, semoga tak terjadi kepada mana-mana ibu yang mendengar live bonda. Sewaktu live, sewaktu berpantang, pernah dengar tak kes-kes ibu baling anaknya keluar tingkap? Pernah dengar? Tekuk muka anak sampai meninggal, pernah dengar? Ibu-ibu yang baru melahirkan, dia rasa tak sayang dengan anak dia, walhal itu adalah anak yang ditunggu-tunggu selepas bertahun-tahun. Dan kalian rasa, adakah itu disengajakan? Adakah itu sesuatu yang memang dia dah plan nak buat? Sebelum dia bersalin, dia dah plan nak buat. Orang rasa macam tu ke? Adakah dia ibu yang jahat? Adakah dia ibu yang tidak penyayang? Adakah dia ibu yang memang intentionally melahirkan untuk mematikan? Tak. Tetapi ada sesuatu di dalam motherhood, di dalam menjadi ibu yang ramai orang tak tahu, satu terma postpartum depression. Yang boleh ceritakan pada topik yang terakhir bahagian 3, 4 punca menggoyahkan identiti ibu. Boleh cerita pasal postpartum depression ni sangat banyak. Dan buku ini ada pada beg kuning nombor 1. Kita kombokan dengan 100 surat cinta buat isteri hanya sewaktu live dengan 50 set sahaja.
Okey, sempena Hari Ibu kerana ini adalah cetakan yang terakhir. Ini adalah cetakan yang terakhir untuk buku Ibu Penat kerana lepas ni kita akan keluarkan buku parenting yang baru. Tidak ada cetakan lagi. Ada ibu yang tinggalkan baby di hospital. Ada yang cakap, saya pernah rasa nak baling anak ketika mandikan dia. Ya Allah, bonda doakan semua yang bakal melahirkan anak tak merasalah perasaan-perasaan seperti ini. Sebab itu adalah dugaan daripada Allah. Postpartum depression adalah real. Kalau ada para suami yang mendengarlah bonda ni, bonda nak minta tolong. Adalah waktu ibu ni bersalin. Kalau kata para suami ni tak boleh ada sepanjang waktu berpantang, tempahlah CL ke, ambil lah orang jaga ibu-ibu. Bonda sangat mohon sangat mohon, kalau tak mampu kita jaga isteri kita pada awal kita isteri bersalin, bonda sangat sarankan adalah peneman untuk dia. Bonda minta sangat-sangat para suami, sampaikan kepada para suami, dan bonda minta kepada para isteri, kalau waktu lain you all tak nak susahkan suami, tak apalah, okeylah, you all isteri-isteri yang baik. Tapi pada waktu lepas bersalin, janganlah buat-buat kuat. Boleh tak? Boleh tak janji dengan bonda? Okay? Boleh tak janji dengan bonda? Sebab dalam ni, kalau you all baca, suruh suami juga baca. Sebab lepas kita bersalin, kita penat kan? Tapi percaya tak, postpartum depression, antara tanda-tanda yang leading kepada tu, kita suka nak tidur malam. Tak lena. Sebab kita sentiasa berdebar-debar. Kita rasa kita nak tengok anak kita sentiasa. Kita rasa kita tak cukup bagi untuk anak kita. Kita rasa sangat trauma. Teringat-ingatkan keadaan waktu bersalin. Dan setiap orang bersalin ada kisah trauma dia tersendiri. Koyak lah. Kena gunting lah. Kena rodok lah. Macam-macam. Kan? Jadi, udah nak cerita apa antara tanda-tanda yang kita dah letakkan dalam ni tentang postpartum depression. Okay? Yang buku Ibu Penat ni antara yang menjadi topik hangat perdebatan adalah pada bahagian 3. Yang mendatangkan orang kata kesedaran para isteri, para ibu untuk meminta tolong sebelum mereka bersalin. Mereka bersedia dan bagi tahu dekat suami yang kalau nak bersalin kita kena be really ready. Kalau benda lain you tak ready tak apa. Tapi waktu bersalin I tak nak sorang-sorang. Waktu bersalin I tak nak stresskan benda lain. Sebab tu kebanyakan isteri-isteri kalau dia nak cuti sebelum bersalin, dia settlekan semua kerja dia, sebab bukan sebab dia tak boleh handle waktu dia boleh handle. Tapi bila kita dah bersalin bahawa kita faham, kita kena fokus 100% kepada newborn kita. Saya yang dah bersalin 5 kali ke 6 kali ke 7, saya tetap akan selesaikan semua meja-meja kerja saya sebelum saya bersalin, sebab saya tak tahu kemampuan saya pada anak ke-5, 6, 7 tu macam mana lepas bersalin. Saya tak tahu. Allah rezekikan saya waktu tu macam mana. Sama juga dengan you all. Kalau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, tak kisah berpengalaman macam mana pun, setiap kali bersalin, anggaplah itu bersalin kali yang pertama. Boleh? Boleh tak? Okey, dan buku ini ada pada beg kuning yang pertama sebab bonda menghargai kalian untuk kita punya Hari Ibu. Sempanalah ni sahaja kita buka 50 set buku dan grade SBI dan BSK. Terima kasih Soleha. Dia mungkin dia bakal isteri. Jadi dia tak beli yang buku Ibu Penat. Tak kisah, tak apa. Tak ada masalah. Okey, jadi sekarang ni combo ini hanya berlaku sewaktu live dengan RM10 off. Okay. Dan buku ni ada free gift. Dia ada bookmark. Betul bonda, buku bonda membantu saya berpantang anak ketiga dengan tenang. Saya serah je aja pada suami. Sebab bonda cakap memang pada waktu berpantang ni jangan buat kuat. Belum ada calon jodoh, bonda doakan saya insya-Allah. Kalau kita bersedia, insya-Allah kita juga sedang menarik orang kata circle yang positif. Gitu. Dan beli combo, terima kasih Puan MZ. Kalau saya salah salutation, maafkan saya. Okey, terima kasih yang dah beli combo sebab hanya ada 50 set saja dan ini adalah cetakan terakhir Ibu Penat di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia, cetakan terakhir. Sebab kita akan keluarkan buku-buku parenting yang lain. Saya dah ketiga-tiga buku bonus, setiap buku ada penyampaian yang berbeza. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, bonus nak beritahu ada 3 promosi di beg kuning yang berlainan. Beg kuning yang pertama, kita onkan combo sempena Hari Ibu dengan RM5 off, RM10 off dengan hanya 50 set dan kita akan offkan set ni selepas live kita matikan. Okey, dan kalau perasan, cuba tengok dekat beg kuning yang kedua, yang SBI kedua. Cuba tengok beg kuning kedua, ada ketiga, 100 surat cinta. Keempat, 100 surat cinta. Ada promo tak dekat you all? Ada promo tak dekat kalian? Ada tak?
Berapa promonya? Ni untuk live je tau. 100 surat cinta ni. Kalau bersiap sebelum kabul ni, dia akan dapat bookmark dan juga checklist. Checklist kahwin. Dapat bookmark dan juga checklist perkahwinan. Okay? Okay, sahabat. Wow, ya Allah. 79. Okay. Jadi ni hanyalah sewaktu live kita saja. Live kita. So, BSQ, sewaktu live saja kita akan bagi ni. Tapi kalau you all tak check out sewaktu live, kita tak dapat detect untuk bagi checklist ni dan juga kita punya ni. Saya sebelum kabul bookmark. Okay. Jadi nak sambung. Dapat harga. Wow. Okay. Sekarang ni kita sambung. Nak sambung tak pasal postpartum depression? Siapa yang dah bersalin, yang bakal bersalin, nak dengar tak? Nak dengar tak? Okay. Ni pengalaman bonda. Sebab kenapa kita tulis ni? Sebab terima kasih. Okay. Dan beli set kemudian terima kasih Puan Zik. Okay. Sekarang ni bonda nak beritahu kenapa bonda tulis buku ni pada bahagian 3. Sebab bonda sendiri pernah mengalami postpartum depression. Hampir-hampir kena dah. Hampir-hampir kena. Macam mana dia punya keadaan dia? Okay. Postpartum depression ni dia sangat menakutkan. Kenapa? Sebab kita tak ada masalah pun sebenarnya waktu tu. Tapi kita rasa seolah-olah ada satu awan hitam yang datang, yang duduk atas kepala kita. Kita rasa macam kita punya hari-harian tu, kita rasa mendung je. Memang keadaan mendung. Hati kita ni rasa resah sentiasa. Sentiasa resah. Itu pengalaman saya lah, postpartum depression yang saya ceritakan pada bahagian ketiga. Yang ni ada combo di bag nombor 1, boleh tengok. Hanya sewaktu live Okay, ni pengalaman saya pada anak nombor 3, iaitu Azizah. Okay. Waktu pertama, kedua saya happy. Waktu anak ketiga. Dan waktu tu saya macam pandang enteng. Waktu tu saya tak prepare sangat. Saya kata, anak ketiga okey je lah. Macam aku asalkan apa ada je waktu ni. Waktu Azizah tu adalah saya memang kemuncak saya bekerja gila-gila waktu tu. Saya masih balas WhatsApp waktu tu. Baru nak build perniagaan. Saya baru jadi stockist agent. Saya baru mula berniaga. Lepas tu waktu Deja pula lebih saya dekat popular ada. Dia bisa dekat best seller tu. Gitu. Okay. Cuma BSQ belum. 2 buku ni ada. Okay. Lepas tu waktu paling teruk yang bonda rasa ada awan gelap tu adalah waktu Deja. Waktu tu bonda lebih ambil ringan. Kenapa? Waktu tu adalah waktu bonda tengah build lemariam. Okay. Rancak betul. Baru ketiga keempat hari bersalin, pukul 10 malam balas WhatsApp, pukul 11 malam buat story. Besok pagi, kalau siapa yang follow bonda boleh tengok, boleh ingat. Hari keempat bersalin dah buat story, cakap-cakap semangat. Apa tu dengan baju masih berpantang. Waktu tu buat-buat kuat. I tell you what. Tak boleh nak buat-buat kuat. Cakap kuat-kuat sangat pun. Waktu kita cakap macam ni sebab kita teran. Bila kita bercakap meneran macam ni, perut kita ni bergerak semua tau. Darah kita pun berjalan. Tak tahulah nak describe macam mana. So, waktu kita buat tu, kita tak rasa. Boleh describe dalam buku ni pada bahagian 3. Itu saya. Ni badan saya sensitif. Lepas tu, masih jaga HR, masih jaga production. Saya masih tengok. Sebab kita baru start berniaga. Okay? Lama, tak. Waktu jijah kena, ada tanda-tanda tapi saya tak layan sangat. So, dia tak keluar real lah. Waktu Deja betul-betul. Lepas tu saya pula runsing pasal sales dan sebagainya. Padahal benda tu tak ada apa-apa pun sebab saya baru start berniaga. Dia sebenarnya tak boleh runsing tau waktu perpantang tu. Runsing tu akan trigger. Dia kena tenang. Kalau nak sampaikan berita buruk dekat ibu-ibu perpantang, kena sangat berlapik. Jangan tiba-tiba anak-anak ni tiba-tiba segah dia, tiba-tiba bagi tahu benda tak baik, tak elok, benda yang menakutkan. Waktu berpantang jangan tengok-tengok benda aksiden lah apa kan. Kalau selama ni kita kuat, waktu berpantang jangan buat-buat kuat. Bonda mohon kepada kalian. Sebab itu apa yang bonda buat. So waktu tu malam waktu siang tu bonda dah balas WhatsApp, seronok berniaga semua kan. Ada sempat buat live juga waktu Deja tu. Ada siapa yang follow bonda waktu tu, dia tahu bonda pernah live.
hari ke-5 ke hari ke-6 bersalin. Kerja gila betul lah. Lepas tu, malam tu, waktu tidur, Bunda tak boleh tidur. Berpeluh-peluh. Berpeluh tapi tak panas. Berpeluh tapi tak panas. Kaki sejuk, tak boleh gerak. Meringkuk kaki tu. Sejuknya. Ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Bunda ambil segala jenis selimut pada waktu tu. Kita bentan. Kita bentan tu adalah triggering kepada postpartum depression tu. Itu permulaan. Lepas tu meringkuk badan. Ambil segala selimut yang ada. Bunda call suami. Waktu tu dia patutnya datang tengok Bunda dekat rumah mak. Tapi dia tak tidur situ. Bunda cakap, kat mana ni? Kat mana? Rasanya kena berpanaskan badan tapi tak nak menyusahkan mami. Boleh tak datang cepat? Bawakan, tolong ambil hair dryer dekat sekian-sekian tempat. Ambil air panas, letakkan ni sebagai arahan. Sebab itu je yang saya terfikir waktu tu. Tolong ambil, saya nak kena panaskan badan sekarang juga. Pasang tungku. Ya Allah, menggigil je badan. Saya rasa masa tu, aku nak mati ke Kepala kita getar macam tu. Dan benda tu berlarutan 2-3 jam. Settle. Tak boleh tidur. Bila dia settle, lepas sejam dia datang balik. Itu, dia kalau dia macam, ibarat dia macam sawan tau. Kalau dah pernah kena sekali. In fact, lepas kita dah bersalin, anak kita 6 bulan, 7 bulan, masih ada. Saya masih ada sampai sekarang. Saya sakit sangat. Saya masih ada sampai sekarang. Sebab tu saya tak boleh. Kalau suami saya nak beritahu berita-berita yang mendebarkan, dia akan suruh saya duduk dulu. Dia akan suruh saya duduk, dengar. Nak beritahu ni, relax dulu, dengar baik-baik. Dia macam tu. Dia tahu saya tak boleh tiba-tiba you bagi berita sebab saya akan ketar terus. Lepas tu saya tuliskan dalam ni. Saya memang tulis detail. Berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita ibu. Dia macam, bukan macam panic attack. Dia ada macam tak boleh bernafas. Tapi bentan ni, you macam-macam rasa nak pingsan. Okay? Antara dia suka nak tidur malam, saya terasa kurang sihat, rasa lapar berpanjangan. Kita makan pun kita tak rasa apa-apa. Sangat mudah terlupa. Kita macam kosong dengan rasa orang sekeliling. Macam selama ni kita rasa ada perasaan kepada suami, tapi masa tu kita kosong. Kita kosong sangat bila tengok dia waktu berpantang tu. Kemarahan yang melampau dan tak terkawal yang tadi kita rasa nak pukul anak, rasa nak tekup dia waktu mandi, rasa nak lemaskan anak. Dia macam datang tiba-tiba tahu bayangan tu dan tak mahu bersama bayi atau anak. Cuba kita Bonda pernah tak dengar kes macam ni? Sebab tu Bonda tuliskan dalam buku Ibu Penat ni. Okay? Kuatnya ibu-ibu. Okay. Ini adalah senario atau realiti yang Bonda rungkai dalam buku Ibu Penat tapi Ibu Sayang. Sebab tu dia menjadi antara best seller di seluruh kedai buku di seluruh Malaysia. Tapi sayangnya ini adalah cetakan terakhir sebab kita akan keluarkan buku baru dan Bonda buat combo bersama dengan 100 Surat Cinta Buat Isteri pada beg kuning pertama. Jadi sangat sesuai untuk dihadiahkan kepada ibu-ibu, bakal ibu ataupun ibu kita yang mungkin sama kita tak tahu nak bagi dia hadiah apa. Bila dia baca, kakak, semua ni yang ibu dah pernah lalu. Dan kita ada cakap acknowledgement kepada dia, terima kasih dan sebagainya, penghargaan buat ibu. Kalau beli bungkusannya dalam kotak ke? Kita kalau buku BSQ dengan 100 Surat Cinta, dia balut macam ni. Kalau Ibu Penat, dia memang ada macam wrapper luar lah. Kita masukkan dalam bubble wrap. Kenapa macam rosak? Okay, boleh tak message kita punya admin sekarang? Sebab kadang-kadang dekat melalui penghantaran tu ada masalah. Okay, terima kasih. Grab bag 1. Okay, sebab dia ada 50 set saja dan ni saya teringat baca tapi saya merasa belajar mana yang sesuai. Okay, nak cakap nak pasal ibu, kalau set dapat apa je? Kalau set dapat buku Ibu Penat dan juga 100 Surat Cinta Buat Isteri. Ini Bonda Nur ya? Bukan Bonda Nur. Okay. Okay, kalau combo dapat 2 ni. Okay, dengan RM10 off dan ni ada free gift dalam ni. Untuk 100 Surat Cinta ni ada free gift tau. Dan ini cetakan terakhir untuk buku Ibu Penat, lepas ni tak ada dah. 50 set Bonda letak dekat semasa live, tetapi total ada 200 set yang sedang berlaga di beg kuning. Okay. Jadi, kita nak sambung tak cerita? Okay, berapa? Okay. You all boleh tekan dekat Karya Bonda Publication. Contact seller. Tekan contact seller. Contact seller. Contact seller. Saya pun baru tahu ada contact seller. Nak sambung tak pasal postpartum depression tu? Macam seronok sangat add to cart tu. Nak dengar ke tak? Okay. Siapa yang dah add to cart dan dah buat payment, kena bagi tahu. Dan Bonda dan.
Ada buku berdua juga baik tak? Ada buku berdua juga baik. Itu bukan buku saya. Mungkin buku orang lain. Okay. Kalau nak saya nyanyi berdua lebih baik, boleh. Sana lagu tu? Lihat awan di sana. Tu saya boleh nyanyi. Denganmu pasti lebih baik. Tapi korang kan macam menyesal kalau suruh nanti. Tak ada. Yang berdua lebih baik tu saya rasa penulis lain. Saya tak. Mungkin idea untuk saya. Kalau nyanyi boleh. Okay. Sambung. Okay. Lepas tu suami saya pun sampai. Dia pun ni apa pengalaman ni Bonda tuliskan sedikit secara ringkas dalam ni, tetapi detail on macam mana nak handle postpartum depression di dalam buku Ibu Penat ni pada bahagian 3 nanti baca. Alah tak sempat 5 dah 7. Dia memang kalau combo memang 79, harga combo 89 asalnya. Kamu kalau 59 2 buku kamu tak baik. Nanti saya tak boleh beli beg. Ya Allah, dia nak beli combo 2 buku. Ya Allah, dia nak beli combo 2 buku. Ya Allah, dia nak beli combo 2 buku 50. Beli beg saya. Saya kata saya nak beli beg. Birthday saya 23 Mei. Dan terima kasih Puan Nurul Syuhada. Okey. Lepas tu, okey. Suami saya pun sampai. Okey. Buku kabul lepas tu kita buka buku kabul okey. Waktu suami saya datang tu, dia pasang hair dryer apa semua. Dia balut saya dengan berlapis-lapis selimut, lepas tu dia talakan hair dryer kat kaki saya dekat tangan. Kaki dengan tangan. Lepas tu saya duduk diam, tak bergerak. Benda pertama yang dia bagi buat saya adalah dia bagi saya makan. Rupanya saya tak makan lagi. Kan tadi duk balas message. Kan tadi duk sibuk handle production. Waktu tu baru buka bisnes kan. Sibuk. Konon-konon busy, konon-konon kuat kan. Sampai tak makan, lupa. Waktu pukul 8 tu mak dah sedia makan. Kita letak je nasi kat situ sampai ke pukul 11 malam tak makan. Saya dah beli. Terima kasih. Thank you so much. Saya dah beli. Nanti baca tau. Okay, kalau you adalah bakal ibu, dah slow. Jangan sampai saya nyanyi. Berdua denganmu. Okay. Pasti lebih baik. Yang dapat 59 kompodo buku tu. Kau diam-diam. Jangan beritahu kat dia. Kan dia suruh awak add tu kat kan. Itu awak punya voucher tu. Untung betul Tapi kalau 59 ada buku tu memang tak dapat beli handbag lah saya. Memang. Kan 23 Mei ni tak dapat lah. Okay, sama-sama. Okay. Lepas tu saya pun dah makan tu. Wow, saya baru nampak dunia. Rupanya aku tak makan, lupa nak makan dan kurang minum. Dia dehydrated. So, sebenarnya postpartum depression ini ada penerangan dari segi biologi. Dalam ni kita cerita pasal, sebabkan saya adalah bekas doktor, jadi buku ni bukan kosong. Kita cerita situasi, lepas tu kita cerita pasal scientific explanation di sebalik kejadian yang berlaku. Lepas tu strategi sebagai seorang counselor, sebagai seorang yang faham tentang sains dan biologi, kita tulis dalam ni. Bagaimana suami nak membantu. Suami yang memberi isi jalan mudah untuk bersalin dan berpantak akan mendapat semula pulangan yang baik. Keburukan sewaktu bersalin ada hal serius. Bertanya khabarlah kepada isteri setiap hari. Gitu. Okay? Siapa yang dah add to cart waktu benda bebel-bebel tadi? Korang add to cart yang mana? Cuba cerita. Sekarang ni kita nak cerita pasal BSQ. Bersiap sebelum kabur sekejap boleh? Sebab yang ini ada RM5 off. Surat 1 surat cerita buat isteri RM5 off. Sewaktu live sahaja. Kemudian yang combo ni. Okay? Saya anxiety disorder. Doktor sarankan baca buku-buku macam ni. Alhamdulillah sejak baca anxiety saya banyak kurang. Tolong screenshot siapa tak screenshot saya potong gaji dia. Screenshot korang. Sebab buku ni dia bukan semata-mata penulisan penceritaan, tetapi buku ini soothing. Buku dia tak mendatangkan stres. Dia bukan macam parenting yang macam kau buat macam ni. You tak stres baca buku ni. Kan korang pernah tak baca buku tapi lebih stres? Saya selalu. Kan? Sebab kita tak mampu nak jadi ibu macam tu. Kan? So, saya tulis dalam ni. Saya tak suruh you jadi ibu yang buat parenting macam ni. Buat parenting macam ni. Suka hatilah you nak buat parenting macam mana. Sebab kita takkan boleh sama dengan orang lain. Parenting style kita takkan sama orang lain apply kepada anak dia. Kalau kita tengok anak orang lain tu menjadi dengan parenting style A, kita nak cuba parenting style A, kita bernasib baik, boleh apply anak kita sesuai, okay. Tapi I tell you what, tak ada satu jenis parenting pun yang fit for all. Tak ada. So this book, dia tak beritahu, follow this parenting style. Tadi ada satu komen tu, dia cakap, betul, buku ni validate bla bla bla. Semua yang bagi tu screenshot tau. Tak screenshot siap
nak balik merajuk. Semua yang bagi tu dan yang bagi tahu feedback pasal buku boleh. Dan beli buku untuk ibu saya dapat. Terima kasih. Okey, lepas ni kita cerita pasal BSQ SCBI, okey? Lepas tu korang lepas dah cerita janji add to cart dengan buat payment. Ibu anak autism sangat sesuai sebab dalam ni adalah lupa nak buat buku sebab tak dapat sign. Siapa tu? Tak apa, nanti kita jumpa lagi. Jumpa saya kat mana? Bonda. Jumpa korang buat-buat sombong saya korang saya kadang kenal tau. Saya tahu orang yang kenal saya tapi dia buat-buat sombong. Terbalik, bukan saya yang buat sombong. Orang tu saya tahu dia kenal saya tapi bila saya pandang dia buat-buat sombong. Kau siap kau nanti. Saya tahu dia kenal saya. Saya pandang dia pandang saya. Dia pandang saya tapi dia macam, alah buat tak tahu, jangan bonda, kau siap saya kat tengah jalan aku nampak follow, saya tegur dulu. Puan beli buku saya kan? Saya segah macam tu. Mai, bawa tak buku saya nak sign. Begitu. Itu cara dia kita kalau dengan orang kan. Kat tu selingan korang. Jangan ambil hati. Sebelum ni saya rasa selalu down dan rasa gagal, useless. Tapi bila baca buku ni macam aura positif tu datang. Terima kasih puan. Siapa nama puan yang tulis feedback bertalu-talu ni? Saya naklah DM dia nak cakap terima kasih. Ya Allah, saya teringin nak beli surat cinta tu tapi suami tak bagi sebab kata nak surprise. Suruh dia add to cart sekarang. Cuba mesej dia. Bonda tengah buat promo dekat TikTok RM5 off. Dan saya dah beli 2 buku ni, best. Terima kasih. Saya kawan kat Sanggup ada Kajang. Saya jemput Bonda hantar dekat saya punya tut sekarang. Hantar jemputan. Kalau saya free saya datang. Wah, begitu. Tapi nak bagi hadiah apa tu? Nak bagi hadiah lemariam ke nak bagi hadiah buku? Aduh. Terima kasih yang dah order bersiap sebelum kabul, yang dah order combo. Terima kasih. Okey. Kalau kata Bonda terlajak sikit, adakah kita boleh extend masa tu? Tanya admin. Adakah kita boleh extend masa sikit sebab tadi kita ada masalah waktu live. Mungkin 15 minit, mungkin sekitar 9 suku. Boleh ke extend sekejap masa combo? Siapa yang tak sempat add to cart, patutnya Bonda end live pukul 9. Siapa yang tak sempat add to cart dan buat payment sebab kita punya combo ni 50 set je. Okay? 50 set sahaja dan kita punya yang free gift ni, BSQ yang dapat bookmark dan juga checklist perkahwinan ni yang check out sewaktu live je. Sebab tak, okay, Bonda kalau seorang lelaki yang belum berkahwin, yang mana susah untuk buku saya? Of course, yang ni jangan dulu. Nanti pening. Nanti you takut nak kahwin. Ya Allah, macam-macam hal nak jadi mak ni. You takut. Nanti macam, kan, menakut-nakutkan you kan. Okay, kalau belum berkahwin, dengar baik-baik. Belum berkahwin, lelaki. Kita bagi terang BSQ, bag nombor. Bersiap sebelum kabul, bag kedua. Sebab dalam ni semua yang tulis feedback semua screenshot semua screenshot. Nanti kita letak dekat kita punya tut. Okey, dengar. Kalau yang belum berkahwin dan anda adalah lelaki dan perempuan, tak kisah. Bersiap sebelum kabul, nampak tak? Nampak tak? Ada tangan lelaki dengan perempuan kan? Makanya dia memang untuk lelaki yang perempuan. Itulah simbolik buku ni. Okay. Lelaki yang perempuan. Kan? Nampak tak? Cantik kan? Sebab kita nak bagi tahu buku ni untuk lelaki dengan perempuan. Itu ada yang buat dan cakap dengan Bonda. Ambil lah gambar Bonda, letaklah gambar Bonda pakai veil kat situ. Nanti orang ingat buku ni untuk perempuan je. Tak. Dalam buku ni, dia punya, okay, cuba buka isi kandungan. Terus buka isi kandungan dia. Isi kandungan. Okay. Buka depan sekali pada muka surat isi kandungan dia. Okay. Talakan jap. Kenapa? Dia adalah sesuai. Okay, tengok. Daripada start memahami cinta dan tanggungjawab sampailah memilih jodoh berstrategi. Okay. Maka lelaki dengan perempuan dua-dua kita buat paperwork sebaiknya. Tengoklah ini ada pada beg kuning kedua betul? Salah sebut pula. Beg kuning nombor 2. BSQ yang kita tengah tengok ni ada pada beg kuning kedua dan yang check out satu live saja yang akan dapat free gift, bookmark dan juga checklist perkahwinan. 2 tau free gift dia. Tapi yang check out semasa live saja. Okey, cuba tengok. Kalau yang lelaki pun kena tapis jodoh ke tak? Jadi ada formula tapisan jodoh. Lepas tu lelaki kalau nak pilih pasangan, kena ada tentang sukufu. Lepas tu lelaki pula, you akan ada fasa yang you minta approval kahwin daripada parents perempuan. Yakin ke tak dapat rejection? Yang nak mendekati ataupun nak propose berkahwin minta izin dengan parents belah perempuan ni yang lelaki yakin tak kita akan dapat approval? Maka dalam ni pada bab 2 memilih jodoh berstrategi, kita ada satu
Tak, buku ni susah untuk kedua-dua sebab dia ada tangan lelaki dan perempuan. Kita terima kasih yang dah order bersiap sebelum kabul. Jadi memilih dua-dua berstrategi tu, ada satu paperwork cinta. Dalam tu, dia memang ada checklist macam mana cara kita nak buat paperwork sebelum kita berjumpa dengan parents dan macam kita dah buat homework lah pada muka surat ke-60. Okay? Dan dekat situ juga, kita ada macam satu guide nak tahu yang orang yang kita pilih tu betul ke tak nak kahwin dengan kita. Laki perempuan tau. Okay? Rugi tau siapa tak beli semua buku bonda. Serius banyak sangat bermanfaat untuk semua. Terima kasih Puan Hidayah. Okay. Jadi, kertas kerja cinta kita buka muka surat ke-61, Miss Maya. Okay, nanti lelaki perempuan buka kertas kerja cinta ni, kalau kita dah ada pasangan atau belum ada pasangan, baca semua buku bonda memang banyak air mata saya tumpah. Banyak sangat saya perlu bagi sama-sama. Okay, cuba tengok. Kalau anda adalah seorang lelaki, boleh apply formula ni, seorang perempuan pun boleh apply. Macam mana kita nak tahu orang yang kita sedang kenal sekarang adalah orang yang terbaik, adalah orang yang betul untuk kita kahwini? Ini paperwork dia. Tapi saya nak terangkan semua ni, yang terlambat nak grab BSQ, tak terlambat. Puan Syazwani tunggu sekejap, saya akan terangkan kenapa yang dah kahwin pun kena grab BSQ sebab dia ada bahagian untuk yang dah berkahwin. Okay. Kemudian, kena tengok macam mana kita nak tahu orang tu serius berkahwin atau buang masa. Macam mana nak tahu orang tu sayang kita ke atau kita syok sendiri, mencintai versus dicintai. Lepas tu kita nak tahu sekarang ni kita cintakan dia tu atas dasar apa dan cukup tak empat kriteria tu baru kita proceed kahwin. Dan pasangan kita tu ada tak bayangan masa depan? Kalau asyik cerita dia. Okay, ada ciri-ciri narsisistik yang bonda memang ceritakan pasal dalam narsisistik dalam buku ni, maka kita ada pilihan untuk reconsider. Okay, ini untuk mereka yang belum berkahwin, kenapa sesuai. Okay, lepas tu kita juga buka muka surat Maya. Kita buka pula pada approval kahwin. Okay. Approval kahwin pada muka surat. Okay, bukan approval kahwin. 151 buka sekejap. Kita juga akan ada yang garisan tu perlu tulis apa. Itu bila you dah habis baca buku, you akan tahu apa nak tulis kat situ. Okay, buku surat 151. Dalam ni, okay, kalau siapa-siapa yang bakal berkahwin, ada 3 cabang benda yang you nak kena bincangkan sebelum kahwin. Jangan cerita pasal cinta je. Korang ni kena cinta je. Benda lain tak mau cerita. Ini ada pada bag yang nombor 2. Bersiap sebelum kabul. Yang check out suatu live sahaja yang akan dapat free gift, bookmark dan juga checklist perkahwinan. Okay? Alright. Suatu live saja. Jadi, jenis matlamat dan soalan yang boleh ditanya, dibincangkan, contohnya bilangan anak, perancangan cara mendidik anak, okay, merancang anak ataupun, ini mungkin ada yang lepas directly after bernikah, ataupun yang lebih sesuai pasal keuangan yang sebelum menikah. Kerjaya ni lebih penting. Jangkaan tempoh bekerja, yang lelaki nak perempuan bekerja atau tak. Okey, lepas tu apa komitmen yang ada, matlamat, wang yang dikumpul untuk siapa. Ni semua benda-benda yang nak dibincangkan kalau you tak ada clue nanti. Okey? Alright. Okey, mana saya punya pembeli buku bersiap sebelum kabul? Saya bujang lagi, tak apakan saya beli semua buku bonda, ya Allah. Ini yang beli semua buku saya waktu dia bujang, saya cakap dengan you, dia kahwin, dia sangat bersedia dan dia tahu what to expect, nak jadi ibu macam mana, nak jadi isteri macam mana. Apa antara dugaan dan krisis yang bakal berlaku dan dia tahu mana jalan yang dia nak tuju. Kami serius tapi gap 10 tahun. Risau nak bagi tahu tapi beliau stabil. Okey, kalau ikut betul-betul cara nak minta approval kahwin, dalam ni guide dia sangat jelas. InsyaAllah kalau ikut cara yang betul, dengan cara yang sangat beradab, sangat santun, parents kita akan allow kita berkahwin. InsyaAllah. Okey? Alright. Siapa yang dah berkahwin tapi dia boleh bersiap sebelum kabul dan dah baca bahagian yang berumah tangga? Cuba cerita sikit. Umur 35 tak ada umur yang terlambat ni nak marah ni. Saya nak marah. Umur 35 ke 45 ke berapa pun umur kita, tidak ada isu terlambat kahwin. Saya tak suka orang cakap saya ni terlambat ke nak kahwin. Saya tak suka. Sebab umur itu bukan penentu kematangan. Ada orang dia kahwin je entah berapa umur dia. Dia rasa umur muda tu dia sesuai. Tapi dia belum bersedia pun tak boleh juga. Bunda selalu guna quoting biar lambat asal selamat. Tapi tak suka juga nak letakkan lambat tu pada certain orang kata certain kriteria.
Kan? Okay, Bunda beritahu Bunda ada 15 minit sahaja lagi untuk live. Sebab Bunda kena pulang, anak ada exam besok. 15 minit sahaja lagi sebelum Bunda end live. Kita punya combo ni hanya ada 50 set saja di dalam beg kuning sewaktu live. Dan kita juga ada RM5 off untuk 100 surat cerita buat isi hanya sewaktu live. Dan hanya sewaktu live juga dapat free gift untuk bersiap sebelum kabul ni, checklist perkahwinan. Terima kasih dah beli dari Sabah. Okay. Siapa yang cakap dia lambat kahwin ni nak kena lah Siapa yang cakap awak lambat kahwin kalau umur 35? Ni tahu tak? Berapa ramai yang kat luar sana, dia tak buat betul-betul paperwork sebelum kahwin, dia tak buat study betul-betul, dia tak betul-betul ta'aruf dengan pasangan, strategi dia tu tak betul, maka dia masuk dalam alam perkahwinan dalam keadaan tak bersedia dan don't know what to expect. Kahwin zaman sekarang tak sama macam dulu-dulu. Sebab kahwin zaman sekarang dugaan dia tak sama macam mak ayah kita. Kenapa? Cuba kita dengan Bunda. Cuba bagi tahu dengan Bunda apa beza dugaan berkahwin zaman mak ayah kita dengan dugaan berkahwin kita sekarang. Apa musuh kita paling utama? Media sosial. Media sosial adalah pembunuh nombor 1 rumah tangga sebenarnya. Sebab kita ada expectation yang bukan realistik kepada pasangan kita. Telefon menjadi distraction untuk berkomunikasi antara suami dan isteri. Kita rasa kita dah duduk dengan suami kita, dah duduk dengan isteri kita, tapi berapa ramai yang duduk berhadapan tapi masih scroll telefon, tak letak tangan di tepi. Yang dekat jadi jauh, benar. Sebab tu zaman sekarang tak relevan untuk orang-orang berkahwin tanpa ilmu. Sangat tak relevan. Tak relevan untuk orang-orang sekarang berkahwin tanpa proses berkenalan yang rapi. Tak relevan sebab ramai scammer. Ramai scammer. Banyak scammer. Korang? Tak cerita pasal scammer ni, dia bukan tentang RM1 sahaja tau. Tapi dia tentang penipuan yang sangat luar biasa selepas kita berkahwin. Lepas kahwin baru dapat tahu lelaki dah berkahwin. Sebab boleh sorok kan media sosial. Apa je yang tak boleh buat? Kepalsuan apa yang tak boleh buat? Lepas kahwin baru tahu suami ada hutang merata-rata. Okay? Lepas kahwin baru tahu bakal isteri rupanya tak boleh lupakan kekasih lama. Kahwin dengan kita, kahwin dengan suami tu asalkan nak escape daripada kisah yang lama. Berapa ramai yang macam tu zaman sekarang? Belum cerita lagi, tak maaf boleh cakap Boleh ke? Dan terima kasih Rara. Minta maaf, ada satu benda yang sekarang jadi trend. Nak sebut tapi takut. Korang nak dengar ke realiti perkahwinan? Terima kasih Aiman Arjuna. Saya dah cakap BSQ, moga saya tunaikan batu jannah dengan hikmah insya-Allah. Okey. Berapa ramai di luar sana yang tertipu dengan orientation pasangan? Dan Bunda nak sangat-sangat bantu daripada buku bersiap sebelum kabul ni. Antara cara-cara kita nak detect orang tu betul-betul nak kahwin dengan kita ke atau dia ada agenda lain. Sebab tu ada paperwork tadi. Mencintai versus dicintai. Serius berkahwin atau hanya buang masa. Ada bayangan masa depan. Itu semua kita boleh ikut rapi supaya kita tak terkena satu penipuan yang besar. Berapa ramai yang dah kahwin baru dapat tahu pasangan dia adalah suka sejenis. Itu adalah dugaan paling besar perkahwinan sekarang. Itu adalah realiti zaman sekarang yang paling ramai orang berpisah. Nak sebut pun rasa sakit dada. Sebab kesian. Ini antara kes berat yang jalan keluar dia amat susah untuk dapat bukti, amat susah untuk kita uruskan, untuk kita jaga aib, untuk kita macam-macam. Tapi berapa ramai orang yang tak ta'aruf betul-betul, tak buat paperwork betul-betul, end up dapat pasangan yang sebenarnya tak ceritakan dia, yang sebenarnya disukakan sejenis yang tidak ada apa-apa perasaan kepada dia. Perkahwinan hanya escape plan sahaja. Berapa ramai? Ramai sangat-sangat. Jadi buatlah paperwork tu bila dapat buku ni, buatlah kertas kerja cinta. Baik lelaki, baik perempuan. Bukan lelaki je bukan perempuan je yang dapat penipuan ni. Berapa ramai lelaki juga yang masuk ke alam perkahwinan ditipu oleh perempuan. Saya tak nak berat sebelah. Sebab benda ni betul. Maka Bunda nak elakkan you all terkena penipuan, tak nak you all sembrono kahwin, tak nak you all main sodok ni siapa-siapa. Perkataan sodok je boleh suka perkataan sodok. Ni macam penyodok main sapu je siapa-siapa, jumpa siapa-siapa, sapu. Sebab umur aku dah 35 tadi kan.
35 tadi kan. So sebabkan rasa terlambat tu kita rushing. Tak nak, jangan rushing please. Selalu bunda sebut apa? Do not rush for the things that you want it to last for a lifetime. Tolong type apa bunda cakap. Itu mesej paling besar bersiap sebelum qabul. Buatlah paperwork cinta supaya kalian jumpa orang yang terbaik, supaya kita pastikan yang kita kahwin tu adalah bakal cinta sejati. Ada antara clue-clue yang kita nampak orang ni boleh sayangkan kita sepenuh hati. Dalam bahagian 2, bab 2 bersiap sebelum qabul. Dan hanya yang tab yang check out semasa live yang akan dapat checklist perkahwinan. Kalau tak, kita tak dapat detect you beli masa live. Okay. Right. Tadi. Dah type belum? Dia cakap tadi. Do not rush for the things that you want it to last for a lifetime. Yeah. Thank you, Mardia. Thank you, Mardia. Bunda ada 5 minit lagi untuk live sebelum Bunda pulang ke rumah. Sebab saya ada tanggungjawab lain. Okay. Yang beli combo ada berapa baki saja nak tahulah. Bisik-bisik jangan cakap kokok sangat. Anak saya tengah tuition. Okay. Combo ada berapa? Kita ada separuh lagi kan? Separuh lagi. Kita punya combo ada separuh lagi. Tadi kita ada 50 set kan? Combo untuk 100 surat cinta dan juga kita punya buku Ibu Penat. Dan ini adalah cetakan terakhir, tak ada cetakan lagi untuk Ibu Penat. Tapi hari ni kita buka harga combo dengan RM10 off sewaktu live sahaja. Ada separuh lagi daripada 50 tu. Okay, boleh? Okay. Apa lagi? Nak lagi nasihat-nasihat? Wah, begitu korang ni kan. Hai Deja, tahniah dah kelas. Okay. Siapa yang dah beli bersiap sebelum qabul tadi yang dah check out sewaktu live? Siapa yang dah check out satu live? Nak tahu apa lagi tentang buku? Untuk bersiap sebelum qabul. Sebab ni buku special ni kita baru release. So, tak ada promo. Okay? Nak tahu apa dalam ni. Okay. Sekarang ni, untuk lelaki, okay, taruh lagi kita punya ni, set combo. Alright, 5 minit untuk kita end live. Boleh? 5 minit untuk kita end live. 5 minit juga, 5 minit terakhir untuk kita punya combo buku Ibu Penat dan juga 100 surat cinta. 5 minit terakhir untuk RM5 off kalau nak beli 100 surat cinta sahaja. Okay. Dan juga bersiap sebelum qabul. Apa beza dua buku ini? Okay. 100 surat cinta buat isteri ada 100 surat dan 100 guide untuk 100 jenis masalah rumah tangga. Tapi dia pendek. Dia brief. Tapi kita sentuh 100 isu. Contoh, daripada isu sebelum kahwin sampai isu selepas kahwin. Apa antaranya adalah boleh buka dia punya isi kandungan. Okay. Daripada surat pertama, okay, isi kandungan untuk 100 surat cinta. Dia ada 100 surat menyentuh 100 isu tapi secara summary. Macam tu. Okay, contoh dia. Daripada tentang seni mendengar suami isteri. Lepas tu tentang memberi dalam perkahwinan ni untuk yang bakal berkahwin. You know what to expect. Macam mana cara nak beri. Macam mana expectation kita pada pasangan. Lepas tu yang bakal berkahwin tentang mengusahakan jodoh. Dia ada macam surat puitis daripada bonda. Ada penerangan. Lepas tu tentang takdir berjodoh. Okay, cuba kita buka. Muka surat 23. Apa pattern 100 surat cinta ni. Dia best. Dan dia telah kita terjual sekarang ni mungkin dah 20,000 pieces dah. Walaupun hanya 4 bulan kita launch. Semua platform semua platform. Kalau tengok dekat TikTok je pun dah hampir 8,000. Bayangkan dekat platform lain. Okay. Cuba tengok surat cinta pertama. Okay, tengok yang ni daripada suami. Buat isteriku, kadang-kadang aku menyembunyikan luka bukan kerana tidak percaya tetapi kerana aku mahu melindungi. Kadang-kadang aku menyembunyikan resah bukan kerana tidak kisah tetapi kerana aku sedang menjadi penyelesai masalah. Dia seolah-olah ada surat yang seolah-olah yang kita selama ni tak faham kenapa suami buat macam tu, rupanya macam ni. Dia macam hantar surat dekat kita. Kan? Lepas tu penerangan. Sila buka page 24. Page 24. Okay. Selepas surat, kita akan ada penerangan kepada surat tersebut. Penerangan surat tu akan menjadi 2 atau 3 muka surat. Okay, contohnya tentang seni mendengar. Macam mana cara kita nak jadi pendengar yang baik, baik suami, baik isteri. Dan pada muka surat yang sebelah dia,
kita juga tengok prinsip seni mendengar dalam rumah tangga. So kita bagi satu surat dengan penerangan surat, dan ini adalah buku pada beg kuning yang keempat, dan sekarang kita ada RM5 off sewaktu live sahaja. Lepas live kita akan tutup promo bersempena dengan Hari Ibu, atau kalau kalian nak membeli bersama dengan combo, dia ada pada beg nombor 1, iaitu buku Ibu Penat Tapi Ibu Sayang, dan kita juga akan memberi free gift untuk kalau yang membeli 100 surat cinta. Itulah caranya nak membaca 100 surat cinta buat isi. Okey, habis main tengok bonda pula. Gitu. Okey, kita ada 3 minit untuk end live. Siapa yang dah add to cart dan dah buat payment untuk buku yang mana? Boleh bonda nak tahu buku yang mana? Kita ada 3 minit untuk kita end live. Buku yang mana yang kalian dah add to cart tadi? Yang ini ada flash sale untuk Hari Ibu. Okey, dia limiting off kalau 1. 3 minit. Nak tahu you all add to cart yang mana? Boleh? Okay. Kita punya postage daily. Hari-hari kita buat. Hari ni you all order, besok kita dah hantar keluar. Bye-bye dah. Wah, cantik. Ni katalah you ada bakal pasangan ataupun nak hadiahkan kepada isteri. Cantik sangat. Tala jap dekat ni. Okay, bayangkan nanti you all akan dapat berbalut macam ni. Nah, berbalut macam ni. Dia bukan dapat buku je tau. Kalau you bagi hadiah, dia ada ni. Untuk bersiap sebelum kabul dan 100 surat cinta, kita balut macam ni. So, nanti isteri ataupun bakal isteri kalau dapat, dia dapat macam hadiah tau. So, itulah pembalut dekat luar. Dan ada kata-kata, nampak? Sebuah perjalanan jiwa yang ingin kita hayati sepenuh rasa. Kisah lelah dan setia seorang isteri yang kita abadikan dalam 100 surat agar cinta rumah tangga tidak lagi berjalan sendirian. Ini ada pada beg yang keempat. Ada beg yang keempat, okay? Untuk kita punya 100 surat cinta buat isteri yang ada promo sewaktu live sahaja. Jadi ingat, semua yang membeli bersiap sebelum kabul dan juga kita punya 100 surat cinta dapat balutan macam ni, khas. Jadi kalau rasa-rasa nak bagi hadiah, tak payah fikir-fikir dah. Kita dah tolong balut terus. So dia rasa dia buka tu terus setuju nak kahwin. Wah, begitu. Konon lah kan, konon-konon macam tak confirm lagi kan aku nak kahwin dengan dia nak terima aku ke tak. Cuba bagi hadiah bersiap sebelum kabul. Teruslah terus terima peminangan. Wah, begitu. Fantasi sangat cerita bonda ni. Kan, apa nak bagi tahu? Nak bagi tak boleh. Okey. Yang tu tadi 1 surat betul lah tu. Okey, kalau amin. Kan, kalau dia ragu-ragu nakkan kita, kau ragu-ragu kau nak aku ketak nak accept aku ketak kan, ataupun yang dah break kan, tak nak get back kan, aku hadiahkan kau hadiah ni, gitu. Terus get back korang, terus kahwin. Pakai alamak, kuku saya pula. Saya pun tak tahu, saya ni ada orang pakai kan. Itu launching tak hilang-hilang, malu pula saya. Saya pun tak tahu ni bayar orang. Okey, siapa nak menghadiahkan kepada orang, okey, boleh juga tekan ni. Kalau kata nak bawa bonda, saya nak bawa hadiah ni ke majlis pertunangan. Wah, begitu. Nak buat hantaran nak buat hantaran, nanti kita buat kita buat satu demo hantaran. Sebab hari tu ada ramai gila orang buat hantaran. Bersiap sebelum kabul dengan ada tu. Sebab tu saya buat dia very aesthetic. Very aesthetic. Kita buat, tu ada. Cuba ambil hantaran tu set, kita try letak atas ni. Wah, nak demo korang? Demo. So kalau katalah tadi tu orang tu ragu-ragu nak get back atau nak kahwin dengan kita. Lepas tu, korang janganlah hanya bagi dia paper bag. Korang buat terus hantaran. Dia tak ada choice, dia kena accept lah, tak boleh reject kita. Gitu. Okay, come. Kita bagi contoh hari tu kita bagi contoh. Kita ada buat hantaran. Thank you so much yang dan membeli, sebab ramai juga yang buat hantaran waktu bertunang. Dia bagi 2 buku. So bila katalah cuba ambil 100 surat cinta tu, katalah dia balut macam cantik, kan? Lepas tu dia punya kombinasi color pun sangat-sangat blend. Okay? Sangat-sangat blend. Diorang macam ni, diorang buat hari tu saya nampak yang nak bertunang dan bernikah pun ada. Dia macam nak kahwin kita ke tak. Instead of korang masuk dalam paper bag, korang buat macam ni terus. Kalau dia tak nak get back, tak nak kahwin, dia memang select. Contoh, kan. So boleh tengok hari tu mereka yang buat hantaran, dia orang buat macam ni lah.
Dia orang dirikan buku ni, dia balut cantik-cantik, dia kita memang ada paper, apa tu, plastic wrap dia. Plastic wrap. Janganlah macam ni, nanti orang tak nampak kan. So nanti bila you terima nak buat hantaran tu, buat lagi ni. Bila nak bagi hantaran, nak balut hantaran sama ada macam ni, katalah bertunang sesuai lah bersiap sebelum kabul. Dalam tempoh bertunang tu, biarkan dia baca. Kita dah baca, kita bagi dia baca pula. Jadi sehati sejiwa gitu. Kalau kata you lebih berani sikit, you lebih daring sikit orangnya, bagi dua-dua. Boleh jadi isteri. Tapi bertunang dah bagi. Yang beli tadi, insya-Allah semua ada plastic wrap. Kan betul? Semua ada plastic wrap? Semua ada plastic wrap di luar. So dia cantik. Dia cantik berbalut. Ada ke yang contoh plastic wrap boleh lari sekejap? Ada lift ke? Ada lift. Mana-mana buku kita tunjuk plastic wrap dia macam mana. Ni sebab saya dah buka-buka. Jadi dia akan cantik lah. Kata kalau you all letak macam ni. Sebagai hantaran. Okay? Bayangkan apa-apa warna dia punya hiasan hantaran pun cantik. Begitu. Dah terlebih masa live ni. 2 minit lagi untuk benda live. Kita punya combo buku Ibu Penat dan juga combo 100 Surat Cinta hanya 50 set di beg kuning sewaktu live. Yang cakap semasa live saja yang akan dapat free gift bersiap sebelum kabul yang ada checklist perkahwinan dan liberty get off untuk 100 Surat Cinta buat isteri. Okey. Ni boleh tunjuk Ni. Ni bookmark antara bookmark dia. Ni pun ada bookmark. Yang ini pun dia ada bookmark tersendiri. Okay? Alright. Lagi 2 minit tu tengah tunggu macam mana rupa wrap. So nanti bila you all bawa masuk ni dia cantik lah. Kan? Ada Al-Quran pun ada kan. Lepas tu wanita single sesuai bersiap sebelum kabul sayangku. Okay, ini contoh. Mai boleh ambil Ini contoh. Kalau kata thank you. Macam mana terima wrap. Kita memang ada plastic wrap. So kalau kata nak bagi hadiah, kita luar tu dah memang ada wrap kertas macam ni. Tapi bila buka lagi, akan ada plastik lagi macam ni. Faham tak? So dia sangat secure. So kalau ada buku-buku yang terima tu tak bagus, yang lama tak ada wrap kan buku SBI. Yang lama kalau batch pertama tak ada. Tapi batch seterusnya kita ada. Apps pun. Lupa lah kita up dekat. Satu lagi boleh. Hantaran tunang saya ada buku SBI Love. Screenshot. Hantaran tunang saya ada buku SBI Love. Masa tu SQ belum launch. Kena tunang lagi sekali. Dengan tunang yang sama. Untuk BSQ pula. Okay. Nampak premium. Okay. Jadi bila you all buka nanti balutan ni, akan ada lagi plastic wrap dekat sekeliling buku insyaAllah. So dia sangat secure. Dan nak buat hantaran hadiah tu dia memang kemas lah. Okay. 1 minute untuk kita akhirkan live boleh. Siapa yang dah tukar dan dah buat payment, sebab semua yang buat payment yang suatu live yang kita nampak untuk free gift dan combo-combo tu Okay. Terima kasih. 1 minute to end the live. Apa beza tadi untuk BSQ dan untuk bersiap sebelum kabul? Untuk BSQ sama lah tu. 100 surat cinta ni adalah 100 surat yang ada 100 isu rumah tangga, yang ada surat puitis dan penerangan. Okey, kalau bersiap sebelum kabul dia lebih teknikal tentang persiapan sebelum berkahwin, nak kenal pasangan tu betul ke tak, pencintai kita betul tak yang kita pilih, nak dapat approval berkahwin dan sampailah ke isu-isu sebelum perkahwinan, bertunang dan sebagainya, dan tentang masalah percintaan antara suami dan isteri. Dah kahwin, spark hilang, sinar rumah tangga hilang. Macam mana nak bercinta sebelum, macam mana nak bercinta kembali. Macam mana nak sparkkan perkahwinan kembali. Semua tentang cinta di dalam bersiap sebelum kabul. Telah Bonda tuliskan. Okay? Alright. Yang Ibu Penat pula adalah satu jenis buku yang penuh teknikal, ada penceritaan kes sebenar, di mana dalam buku Ibu Penat ni kita bahagikan kepada 3 bahagian. Daripada topik naik turun emosi tu, macam mana kita nak hilangkan rasa bersalah, nak hilangkan rasa kesunyian, nak hilangkan rasa kita bukan ibu terbaik. Lepas tu kita ni ibu yang pemarah, macam mana nak handle, macam mana untuk kita minta bantuan dan sebagainya. Lepas tu bahagian 2, penatnya menjadi ibu. Kita ni huru-hara dan kita nak ada me time, kita nak uruskan masa. Dalam ni ada time management dengan stress management. Untuk para ibu, bahagian 3 tu adalah tentang postpartum depression, tentang kita nak ikhlas jadi ibu, dan kita di akhir pembacaan buku ini kita akan menjadi seolah-olah seorang ibu yang tenang. Lebih tenang, lebih efisien. Okay?
Alright, so boleh minta izin untuk end live, boleh. Anak saya nak balik, besok dia ada exam. Terima kasih semua yang dah membeli sewaktu live. Terima kasih sangat-sangat. Saya dah membeli 100 surat cinta buat isteri. Mana patut saya baca dulu? Saya tak ada pasangan lagi. Baca bersiap sebelum kabul dulu, Syah. Baru baca 100 surat cinta. Sebab 100 surat cinta tu kita akan nampak realiti rumah tangga lah. Boleh? Okay. Alright. Boleh bonda undurkan diri daripada live? Kita jumpa lagi kalau sempat besok saya live lagi, tapi topik lain tentang keibuan bersempena Hari Ibu 5/5 ni kita ada promosi, tapi waktu live saja. Okey, jumpa lagi esok ya all. Terima kasih. Assalamualaikum.